Tiada integriti, punca jenayah Kuala Putih meningkat. Ada juga ketua-ketua jabatan yang tidak mempunyai integriti. Mereka berpakat dengan Kisah Aman Shah, Eksekutif Bank 24 tahun dengan gaji RM1,800. Skimnya, curi 1 sen setiap hari dari akaun pelanggan. Hasilnya, kereta mewah bernilai RM2.7 juta, hidup glamour di TV. Akhirnya, penjara 5 tahun. Ini adalah penyelewengan aset, salah satu jenayah Kuala Putih paling biasa. Skim Ponzi. Janji pulangan 10% sebulan. Wang pelabur baru bayar dividen pelabur lama. Pak Mantelo kumpul RM99 juta daripada 50,000 mangsa. Apabila skim runtuh, kecoh, culikan dan kerugian berjuta-juta. Sebuah empire dibina atas penipuan keuangan. Macau Scam, panggilan daripada pegawai bank, polis atau custom. Modus operandi, spoofing. Mangsa dipaksa pindah wang ke akaun sindiket. Setiap tahun, ribuan rakyat Malaysia menjadi mangsa. Ini adalah jenayah cyber Kuala Putih yang menyasarkan psikologi. Hashtag jenayah Kuala Putih. Hashtag fraud membinasakan. Hashtag lawan rasuah. Hashtag jangan bagi chance. Hashtag integrity wins. Laporkan Ke